Saya dengan resepi KA sudah tiada apa-apa. Saya rasa cukup sampai di situ saja. Kita dah cuba, it is what it is lah. Okay, pertama sekali saya mohon stop ambil gambar dulu sebab saya memang silau, tak boleh flash lah. Minta maaf kepada semua warga media sebab saya jemput datang pagi-pagi waktu sahur macam ni. Bukan apa, sebab pihak sana dah buat kenyataan, jadi saya kena tuntut keadilan bagi pihak saya jugalah. Yang pertama, pihak sana ada buat statement mengatakan yang dia putuskan hubungan dengan resepi saya puasa ni sebab tak larat, penat semualah. Bagi saya ini semua isu komitmen sebenarnya. Sebab bagi pihak saya dah keluarkan 3 video sehari. Kadang-kadang tak tidur malam nak siapkan video tersebut. What do I get in return? Nothing. Ni bukan nak mengungkit tau. Cuma saya nak menuntut keadilan lah. Sebab macam-macam alasan dia bagi. Dia kata barang sold out. Ada hari dia kata dia tertekan. Saya pun tak faham macam mana boleh tertekan. Sebab saya minta 3 video je sehari. 3 resepi je untuk dia try sehari. Bukan banyak pun yang saya minta kan. Yang kedua dari segi isu tanggungjawab. Sebab dia sewenang-wenangnya putuskan hubungan tu dan tinggalkan saya bersama dengan tanggungan saya yang dah semakin mencabar lah. Ada yang dah mula meracau, ada yang dah mula sawan, ada yang dah mula luar kawalan, ada yang dah tak boleh dikawal lah. Saya tak tahu apa punca dia. Tu belum campur lagi tanggungan saya yang sampai terbakar dapur, ada yang masak sampai hitam, ada yang meletup dalam oven, ada yang masak lepas tu hilang, tak tahu pergi mana dia punya puding semua tu. Jadi saya mohonlah pihak sana jangan sesuka hati lepaskan tanggungjawab tersebut dan menunding jari ke arah saya lah. Jadi saya tak nak buka apa-apa soalan kepada media sebab tak nak saya cakap lain, media cover lain nanti. Cuma saya minta jasa baik pihak netizen untuk dengar kedua-dua pihak dan bagi penilaian yang adil lah kepada pihak saya juga sebenarnya. Terima kasih.